Assalamualaikum. Nak buka puasa ke tu? Okey. Sekarang kita berada di tengah Kuala Lumpur. Kita di depan LRT Kampung Baru, belakang ni Saloma, belakang saya KLCC. Jam pun menunjukkan pukul 7 petang. Jadi orang pun semuanya dah nak berbuka puasa, kurang daripada setengah jam lagi. Dan kenapa tempat ni kita pilih hari ni untuk kita menjadi orang yang peduli, sebab ni memang tengah-tengah KL, semua orang mencari sumber rezeki, dah nak langit pun dah nak hujan ni. Tapi mungkin semua orang yang berbalik, sini ada unit KL dan sebagainya, mungkin ada ramai lagi yang sebenarnya tak sempat nak beli juadah berbuka. Jadi bila kita pilih kat sini, kita menjadi orang yang peduli, kan? Kita cakna adanya kemanusiaan dalam diri kita untuk kita berkongsi makanan. Sebab itu datangnya projek orang baik pada hari ini daripada Altruis. Jadi hari ini kita akan edarkan lebih kurang 100 pack makanan di depan Saloma dan juga depan LRT University. Jadi kita akan bagi kepada mereka semua. Mudah-mudahan ada kebaikan yang dapat dikongsikan dan semua orang ada juadah untuk berbuka, insya-Allah. Tunggu apa lagi? Jom. Okay, so hari ni kita daripada orang baik Altruis. So hari ni kita ada nak bagi makanan buka puasa. So semua dapat So alhamdulillah, so we are from they call it orang baik, like kind people. So we are distributing food, especially for those who in needs and maybe those who don't have enough time, about 7 o'clock. So we distributing the food at the ni lah, strategic places like LRT semua. Assalamualaikum Kak. Selamat berbuka. So hari ni dah beli makanan berbuka belum? So hari ni kita dengan orang baik. Kita memang sediakan makanan berbuka lah. So basically kita share lah makanan dengan orang. Saya ruja juga. Ya, ruja juga. Surprise kan? Jual tadi. Bukan, kita tak jual, kita bagi free. Nama dari mana? Saya Hafiz dari Setapak. Okey, perasaan dapat makanan bang? Bersyukurlah ada rezeki kan. Alhamdulillah. Sama-sama kita buka. Dan mungkin ada ucapan abang untuk para penderma kita? Terima kasihlah sebab menerima pada semua orang. So biasa memang kat puasa sini lah. So ni nak ke mana? Beli topak. So apa perasaan abang tiba dapat orang bagi makanan? Syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Mungkin abang ada pesanan kepada para penyumbang kita? Tahu katakan. Terima kasih lah. Terima kasih bang. Boleh. So kita memang bagi makanan berbuka. Terima kasih makanan pack berbuka puasa yang diberikan. Semoga murah rezeki selalu. Amin, insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih. Selamat buka puasa. Cepat. Nanti lambat balik rumah. Assalamualaikum. Dari mana? Okey, quick one. Daripada Shamily. Nak ke mana? Tak tahu dia orang. So you all plan buka puasa kat mana hari ni? Tak tahu lagi. Tak apa. So kita ada daripada projek orang baik, peduli kepada orang sekeliling. Mungkin takut ada yang tak sempat buka puasa dan sebagainya. So kita bagi pack berbuka lah. Hari lain kita bagi ni. Semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Semoga terus menjadi penyumbang dan jadi orang baik. Amin. Okey, Ustaz Mahfuz. Alhamdulillah hari ni kita dah edar berapa pack hari ni? Kita dah mengedarkan 100 pack pada petang ni. Di sekitar LRT Kampung Baru ni lah. Alhamdulillah. Mungkin Ustaz boleh share kenapa dia pilih Kampung Baru? Hari tu kita pergi Kampung Datuk Harun, Masjid Jumhuriyah. Hari ni Kampung Baru. Kita memilih lokasi-lokasi yang strategik yang mana orang-orang dekat sini balik kerja. Balik kerja, ada yang balik daripada universiti ataupun balik daripada kolej. Yang menggunakan perkhidmatan awam. Jadi bila mereka menggunakan perkhidmatan awam,
ramai lah. Kita tumpunya kat situ. Jadi kita memilih lokasi yang strategik untuk mengedarkan kita punya pack berbuka puasa. Khususnya dah pukul 7 ni kan Ustaz, mungkin Ya. dia tak sempat nak cari makanan macam tadi kan. Tak jumpa Susah. lagi, tak jumpa Susah lagi kan? tempat berbuka, tak jumpa lagi. Tak jumpa lagi tempat nak buka. Dan kalau jumpa pun tak tahu lagi masih ada kekosongan ataupun Betul. tidak. Jadi kita Betul, betul. berikan kemudahan lah kepada mereka ini supaya mereka dapat berbuka tepat pada waktunya, insyaAllah. Dan pandangan Ustaz, apa harapan Ustaz lah dan altruis dalam kita buat projek orang baik ni, kita kongsi makanan sana sini. Mungkin harapan altruis dalam kita terus buat projek orang baik ni. Harapan saya dan harapan altruis secara umumnya adalah untuk kita sama-sama dapat memberikan sumbangan, bajikan kepada ramai lagi orang. Moga dengan dekatan Ramadan yang ada pada kali ini, kita dapat memberi banyak impak kepada masyarakat kita, insyaAllah. Lebih banyak lagi kebaikan yang kita boleh kongsikan dengan semua orang. Betul. Dan insyaAllah Ustaz, kita akan dapat pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya. Betul. Seperti hadis. Betul. Dan mudah-mudahan orang yang menerima juga terinspirasi untuk menjadi orang yang menyumbang. Betul. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, Alhamdulillah hari ini lagi satu episod Orang Baik kita dah pun selesai. Edarkan 100 pack makanan dekat LRT Kampung Baru, dekat Saloma, dekat KSCC. Alhamdulillah. Dan saya belajar hari ni seperti mana tengok tadi kan, orang yang tak sempat jumpa lagi kedai nak buka puasa, yang tak tahu lagi nak berbuka kat mana, jam dah pukul 7. Tadi kita dapat rasa inilah dia kan. Bila kita bagi tu, inilah dia makanan yang dia kata confirm, inilah makanan berbuka saya hari ni yang pasti. Sebab yang lain belum pasti. Jadi Alhamdulillah, jadi itulah dia yang penting. Seperti mana projek Orang Baik ni nak ajar, walaupun dia bukan pada makanan itu, kuihnya, kurmanya kan, tetapi pada makna, dan kita peduli kepada orang, dan sama-sama kita menjadi orang baik menyumbang, dan orang yang menyumbang juga insya-Allah terinspirasi untuk menjadi orang baik. Terima kasih kepada semua penyumbang kita. Moga Allah bagi pahala berpuasa semua kepada anda semua, dan semoga kita akan berjumpa lagi dalam episod akan datang dan terus menjadi orang baik insya-Allah. Jom. Assalamualaikum.